Congkak. Congkak dipercayai berasal daripada keluarga permainan mancala yang telah wujud di Timur Tengah dan Afrika sebelum tersebar ke Asia Tenggara melalui pedagang Arab dan India. Di tanah Melayu, permainan ini kemudiannya berkembang menjadi congkak dengan reka bentuk dan peraturannya yang tersendiri. Nama congkak dipercayai berasal daripada perkataan congak, iaitu mengira dalam fikiran. Ini kerana pemain perlu mengira bilangan biji yang tinggal di setiap lubang bagi merancang langkah seterusnya. Congkak biasanya dimainkan menggunakan papan kayu yang mempunyai dua baris lubang kecil dan dua lubang besar di kedua-dua hujung yang dikenali sebagai rumah. Permainan ini menggunakan biji congkak yang lazimnya diperbuat daripada guli ataupun biji getah. Setiap pemain akan mengagihkan guli satu demi satu mengikut arah tertentu sehingga semua biji habis diedarkan. Pemain yang berjaya mengumpulkan paling banyak guli di dalam rumahnya akan memenangi permainan. Walaupun kelihatan mudah, congkak sebenarnya memerlukan strategi dan kemahiran mengira. Pemain perlu merancang beberapa langkah lebih awal untuk memastikan mereka memperoleh giliran tambahan dan menghalang pihak lawan daripada mengumpul terlalu banyak biji. Wow! Sejenis layar-layar tradisional yang sinonim dengan masyarakat Melayu, terutamanya di negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Permainan ini telah dimainkan sejak ratusan tahun dahulu dan sering diterbangkan selepas musim menuai sebagai hiburan bagi para petani. Asal-usul perkataan wow masih menjadi perdebatan. Ada yang percaya namanya berasal daripada bunyi wow yang terhasil apabila angin melalui busur yang dipasang pada bahagian atas wow ketika diterbangkan. Terdapat juga teori yang mengatakan perkataan itu dipengaruhi daripada bahasa Thai atau bahasa Belanda. Malaysia mempunyai pelbagai jenis wow tradisional seperti wow bulan, wow kucing, wow jala budi, wow merah, wow puyuh dan wow helang. Setiap jenis mempunyai bentuk, corak dan identiti yang tersendiri mengikut negeri serta budaya tempatan. Wow biasanya dimainkan oleh dua orang. Seorang bertindak sebagai juru anjung, iaitu orang yang melambungkan wow ke udara, manakala seorang lagi menjadi juru tarik yang mengawal tali sehingga wow dapat terbang tinggi dan stabil. Dalam pertandingan wow, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh ketinggian penerbangan. Juri turut menilai kecantikan corak hiasan, keunikan reka bentuk serta seni pembuatannya menjadikan wow bukan sekadar permainan tradisional, malah salah satu simbol warisan budaya Malaysia yang paling dikenali. Sepak raga. Permainan ini bukan sahaja popular di Malaysia, malah turut dimainkan di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina. Pada zaman dahulu, sepak raga sering dimainkan oleh penduduk kampung sebagai aktiviti riadah selepas bekerja atau ketika majlis keramaian. Tidak seperti sepak takraw moden, permainan ini tidak menggunakan jaring. Sebaliknya, semua pemain akan berdiri membentuk bulatan dan bekerjasama untuk memastikan bola tidak jatuh ke tanah. Bola yang digunakan dikenali sebagai raga dan pada asalnya dianyam menggunakan rotan. Kini, kebanyakan bola diperbuat daripada bahan sintetik yang lebih tahan lasak tetapi masih mengekalkan bentuk asalnya. Pemain boleh menggunakan kaki, lutut, peha, bahu dan kepala untuk menyepak bola, namun mereka tidak dibenarkan menggunakan tangan. Permainan ini lebih menitik beratkan kerjasama berbanding persaingan kerana matlamat utamanya ialah mengekalkan bola di udara selama yang mungkin. Menurut sejarah Melayu, permainan sepak raga pernah dikaitkan dengan satu peristiwa yang melibatkan Raja Muhammad, putera kepada Sultan Mansur Shah dari Kesultanan Melaka. Ketika bermain sepak raga, bola yang disepak oleh Tun Besar secara tidak sengaja terkena tanjak Raja Muhammad. Berasa marah dan malu di hadapan orang ramai, Raja Muhammad bertindak menikam Tun Besar sehingga menyebabkan beliau meninggal dunia. Peristiwa itu akhirnya menyebabkan Raja Muhammad dibuang dari Melaka dan dihantar untuk memerintah Pahang. Pada sekitar tahun 1940-an, permainan sepak raga mula mengalami perubahan apabila jaring dikenalkan. Lalu lahirlah sukan sepak takraw yang lebih berunsurkan pertandingan. Baling selipar. Permainan ini hanya memerlukan beberapa selipar dan kawasan lapang, menjadikannya antara permainan yang paling mudah dimainkan. Ia menggunakan 3 pasang selipar yang disusun bertingkat sehingga membentuk sebuah menara kecil. 2 pasukan akan dibentuk, iaitu pasukan pembaling dan pasukan penjaga. Permainan bermula apabila pasukan pembaling cuba menjatuhkan susunan selipar menggunakan sebiji selipar yang dibaling dari garisan yang ditetapkan. Setiap pemain biasanya diberi satu peluang untuk membuat balingan. Selepas susunan selipar berjaya dijatuhkan, tugas pasukan pembaling ialah menyusun semula semua selipar seperti asal. Pada masa yang sama, pasukan penjaga perlu mendapatkan selipar yang digunakan untuk membaling sebelum cuba membalingnya ke arah ahli pasukan lawan. Jika seorang pemain terkena balingan selipar sebelum susunan berjaya disiapkan, pemain tersebut akan tersingkir atau pasukannya kehilangan giliran. Sebaliknya, jika pasukan pembaling berjaya menyusun semula-semua selipar tanpa terkena balingan, mereka akan memenangi pusingan tersebut dan memperoleh mata. Permainan ini memerlukan ketepatan ketika membaling, kepatasan berlari serta kerjasama antara ahli pasukan sama ada mengalih perhatian pihak lawan atau menyusun semula selipar dengan pantas.
Batu seremban. Permainan ini turut dikenali sebagai selambut, serembat atau buah lima bergantung kepada negeri dan daerah. Permainan ini menggunakan 5 atau 7 biji batu kecil. Pada masa dahulu, pemain menggunakan batu sungai yang licin. Namun kini ia lebih kerap dimainkan menggunakan uncang kain kecil yang dijahit dan diisi dengan beras atau pasir supaya lebih mudah dilambung dan ditangkap. Tujuan utama permainan ini adalah untuk menguji koordinasi tangan. Permainan ini dimulakan dengan melambungkan sebiji batu ke udara. Kemudian pemain perlu mengutip batu-batu lain di atas rantai sebelum menangkap semula batu yang dilambung tadi. Ia juga mempunyai beberapa peringkat yang semakin mencabar. Pada peringkat awal, pemain hanya perlu mengutip sebiji batu pada setiap giliran. Selepas itu, bilangan batu yang perlu diambil akan bertambah sedikit demi sedikit sehingga semua batu berjaya dikutip dalam satu pusingan. Jika pemain gagal menangkap batu yang dilambung atau tersentuh batu lain secara tidak sengaja, gilirannya akan tamat dan permainan disambung oleh pemain berikutnya. Konda-kondi. Permainan ini sangat popular dalam kalangan kanak-kanak kampung kerana hanya memerlukan 2 batang kayu dan kawasan lapang untuk dimainkan. Di sesetengah tempat, permainan ini juga dikenali sebagai perik mata atau konda-kondi. Permainan ini menggunakan 2 batang kayu, iaitu satu kayu panjang sebagai pemukul dan satu lagi kayu pendek yang dikenali sebagai kayu anak. Kayu anak akan diletakkan di atas lubang kecil atau di atas 2 batu sebelum dipukul menggunakan kayu panjang. Pemain perlu mencungkil anak konda ke udara menggunakan kayu panjang sebelum memukulnya sejauh mungkin. Semakin jauh anak konda terbang, semakin tinggi markah yang diperoleh. Selepas itu, pasukan lawan akan cuba menangkap anak konda yang berada di udara. Jika berjaya ditangkap, giliran pemain akan tamat serta merta. Namun jika gagal, jarak antara lubang permulaan dengan lokasi kayu anak jatuh akan diukur menggunakan kayu tersebut. Bilangan ukuran tersebut akan menjadi markah pemain. Ramai menganggap konda-kondi sebagai permainan yang hampir menyerupai sukan baseball atau kriket kerana kedua-duanya melibatkan pukulan menggunakan kayu dan usaha pasukan lawan untuk menangkap objek yang dipukul. Tarik upih. Permainan tradisional yang menggunakan upih pinang iaitu pelepah pokok pinang yang telah gugur dan kering. Sebelum wujudnya permainan moden, upih yang mudah diperoleh di kampung dijadikan alat permainan kerana permukaannya licin dan boleh meluncur di atas tanah. Permainan ini biasanya dimainkan di kawasan lapang seperti halaman rumah atau padang yang mempunyai permukaan tanah yang rata. Ia boleh dimainkan secara individu atau berpasukan. Namun pertandingan biasanya dijalankan secara berpasangan. Seorang pemain akan duduk atau mencangkung di atas upih, manakala seorang lagi akan menarik upih tersebut menggunakan tangkai yang masih bersambung atau seutas tali hingga ke garisan penamat. Dalam pertandingan, beberapa pasangan akan berlumba serentak. Pasangan yang tiba dahulu di garisan penamat tanpa penumpang terjatuh akan dikira sebagai pemenang. Selain perlumbaan biasa, terdapat juga variasi permainan yang memerlukan pemain bertukar peranan di pertengahan perlumbaan atau menarik upih melalui laluan yang mempunyai selekor dan halangan bagi meningkatkan tahap kesukaran. Permainan ini menguji kekuatan fizikal penarik kerana mereka perlu berlari sambil menarik berat seorang lagi pemain. Pada masa yang sama, penumpang perlu mengimbangi badan supaya upih tidak berpusing atau terbalik ketika bergerak. Galah panjang. Galah panjang dimainkan secara berkumpulan di kawasan lapang seperti padang sekolah, halaman rumah atau gelanggang yang dilukis menggunakan kapur. Permainan ini memerlukan sekurang-kurangnya 2 pasukan. Sebelum permainan bermula, beberapa garisan melintang dan satu garisan menegak akan dilukis di atas tanah sehingga membentuk petak-petak seperti sebuah grid. Satu pasukan akan bertindak sebagai penjaga, manakala satu lagi menjadi penyerang. Tugas penjaga adalah mengawal garisan dan menghalang pihak lawan daripada melepasi kawasan mereka. Mereka hanya dibenarkan bergerak di atas garisan yang ditetapkan dan perlu menyentuh pihak lawan untuk menyingkirkan mereka. Pasukan penyerang pula perlu berlari melepasi semua garisan sehingga ke hujung gelanggang sebelum berpatah balik ke garisan permulaan tanpa disentuh oleh penjaga. Jika semua ahli pasukan berjaya melakukannya, mereka akan memperoleh mata atau memenangi pusingan tersebut. Walaupun kelihatan mudah, galah panjang memerlukan kepantasan dan kerjasama yang baik antara ahli pasukan. Pemain perlu bijak mencari ruang kosong serta menentukan masa yang sesuai untuk berlari melepasi setiap garisan. Permainan ini juga menggalakkan aktiviti fizikal kerana pemain perlu sentiasa berlari, mengelak dan bertindak balas dengan pantas sepanjang permainan berlangsung. Gasing. Perkataan gasing dipercayai berasal daripada perkataan pusing, merujuk kepada cara permainan ini dimainkan. Gasing biasanya diperbuat daripada kayu keras seperti merbau, keranji atau cengal. Bahagian bawahnya dipasang dengan paku atau besi sebagai paksi supaya ia dapat berpusing dengan lebih stabil. Sesetengah gasing tradisional boleh mencecah berat sehingga 5 kg, menjadikannya jauh lebih berat daripada gasing mainan yang biasa digunakan oleh kanak-kanak hari ini. Untuk memulakan permainan, tali akan dililit dengan kemas pada badan gasing sebelum dibaling ke tanah dengan kuat. Tujuannya ialah untuk menghasilkan putaran yang
lebih stabil dan mampu bertahan selama mungkin. Terdapat dua bentuk pertandingan gasing yang popular. Yang pertama ialah gasing uri, di mana pemenang ditentukan berdasarkan gasing yang mampu berpusing paling lama. Rekod putaran bagi gasing uri boleh mencecah lebih 1 jam jika dimainkan oleh pemain yang mahir. Yang kedua ialah gasing pangkah, iaitu pemain membaling gasing mereka untuk melanggar gasing lawan sehingga terhenti, rosak atau terkeluar dari kawasan permainan. Terdapat juga jenis gasing lain seperti gasing jantung, gasing lepeh, gasing kuno dan gasing lang laut, teng-teng. Permainan tradisional yang turut dikenali di pelbagai negara dengan nama yang berbeza. Ia dipercayai berasal daripada permainan hopscotch yang tersebar ke seluruh dunia. Permainan ini hanya memerlukan kawasan rata serta beberapa garisan yang dilukis di atas tanah menggunakan kapur atau kayu. Gelanggang teng-teng biasanya terdiri daripada beberapa petak yang disusun secara menegak dan bernombor, walaupun bentuknya boleh berbeza mengikut kawasan. Setiap pemain akan menggunakan sebiji batu kecil sebagai penanda. Sebelum memulakan permainan, pemain perlu melontarkan penanda ke dalam petak yang ditetapkan tanpa terkena garisan. Selepas itu, pemain perlu melompat menggunakan sebelah kaki melalui setiap petak sambil mengelak petak yang mengandungi penanda tersebut. Bagi petak yang mempunyai dua ruang bersebelahan, pemain dibenarkan menggunakan kedua-dua belah kaki. Apabila tiba di penghujung gelanggang, pemain perlu berpatah balik dan mengambil semula penanda tanpa kehilangan keseimbangan atau terpijak garisan. Jika penanda jatuh di luar petak, terkena garisan atau pemain hilang imbangan ketika melompat, gilirannya akan tamat.